Authority SLS bawa kes ini ke mahkamah telah membuahkan hasil. Pada 17 Oktober 2025, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu keluarkan satu keputusan yang bersejarah mengarahkan Kerajaan Persekutuan untuk menyemak semula geran khas bagi tahun-tahun yang telah berlalu ataupun yang dikatakan telah hilanglah. Keputusan ini disambut baik oleh kerajaan negeri iaitu Kerajaan Pimpinan GRS yang menganggap ia sebagai satu pengesahan terhadap hak Sabah. So, Ketua Menteri melalui Datuk Seri Haji Jino menegaskan yang kerajaan negeri tidak pernah senyap dan juga sentiasa memperjuangkan isu ini sehingga hari ini. Kalau kita lihat, semasa di bawah era pemerintahan Haji Jino itu sendiri, telah diberikan 13 perkara melalui Kerajaan Persekutuan melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX tentang perkara yang terkandung di dalam MA 63 tersebut. Tapi di sinilah cerita ini akan jadi lebih rumit. Walaupun menang di mahkamah, perjuangan sebenarnya baru bermula. Kerajaan Persekutuan sudah berkali-kali berkata tidak pernah mempertikaikan tentang hak 40% negeri Sabah. Cuma masih lagi dalam memerhatikan dan juga dilihat dalam keadaan yang berhati-hati oleh Kerajaan Persekutuan. Kenapa tidak pernah diberikan sebelum ini? Maka kita harus melihat dan juga menilai semula bagaimanakah daripada sudut yang sepatutnya kita pulangkan. Itu perlu kita berikan sedikit waktulah kepada Kerajaan Persekutuan yang mungkin kalau kita lihat ada satu ihsan daripada Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan Madani yang ada pada ketika ini mahu menyemak dan juga menilai apa yang terkandung di dalam MA 63 walaupun telah diperkatakan hebat sebelum-sebelum ini melalui kerajaan-kerajaan yang sebelum ini. Alasan yang sering kita dengar daripada Putrajaya, daripada kerajaan yang ada sebelum ini ialah soal tentang keadilan untuk semua negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada juga dia katakan melalui satu lawatan ke sekolah di Sabah, walaupun kutipan hasil dari Sabah sekitar 10 bilion, Kerajaan Persekutuan membelanjakan semula kira-kira 17 bilion di negeri itu untuk pembangunan dan juga keselamatan. Itulah yang seperti saya katakan tadi, mungkin rakyat Sabah itu sendiri sebenarnya mahukan tahu berapakah 40% yang sepatutnya dipulangkan. Dia tidak mahu pun mengambil tahu tentang berapakah jumlah yang kita peruntukkan. Maksudnya mungkin Kerajaan Madani boleh nyatakan berapakah jumlah 40% yang sepatutnya dapat kepada Sabah dan kemudian mungkin akan menyebut tambahan yang akan diberikan daripada kalau sekiranya tidak cukup kita akan berikan sebanyak ini. Mungkinlah itu yang dimahukan. So kenyataan ini walaupun niatnya baik namun ia dilihat oleh sesetengah pihak seseolah mencampur adukkan hak perlembagaan itu. Itu yang saya cakapkan tadi. Dia tidak mahu apakah yang dikatakan hak itu dicampur-campurkan. Maka dia nak tahu berapakah jumlah yang sepatutnya yang dikatakan 40% itu. Dia tidak mahu dicampur-campurkan dengan perbelanjaan dari segi pembangunan. So bagi ramai aktivis, dua benda itu memang tak sama. Kalau mengikut pandangan saya sendiri pun